Tengok kiri kanan cantik ni sungai. Sungai apa ni? Tasik. Tasik Raban ke ni? Ini tak nampak. Datuk juri ya, Datuk juri mesti dia bawa orang Raban depan tu tadi. Dia pengajuk bagi buat ni tu. Cepat. Cakap 24 jam. Kan cakap betul. Yalah, ini buat perjalanan lurus. Dia boleh ikut jalan darat. Ada sebahagian kampung yang tak ada jalan darat lagi. Jadi sebab korang guna bas. Kalau kereta boleh. Kereta ada. Ada yang benar. Nanti ada kawan kita satu. Bila dia datang, ya, mungkin kan bagi naik kereta. Jangan sampai gua apa lah. Saya cek. Ibu dah sini. Okey, mana dia lagi ambil dah? Ada yang dari Singapura. Ini pakcik saya, Cik Zamidi. Dia ambil gambar dengan bonda. Orang Barat tadi. Tak dapat mari. Orang Barat tu dah mesti dekat situ. Jadi gabung kita asingkan jadi kelegaan di surah. Gambar lah. Itu yang viral itu gambar-gambar kat dalam. Kita makan nanti tengah hari lah. Saya dah atur lah. Alright. Lah betul cara yang lelaki-lelaki ni nak sembahyang Jumaat ke sekarang? Abang nak pergi sembahyang Jumaat tak nanti? Kalau berdekatan. Okey. Okey. Rasa naik boat pergi sembahyang Jumaat Yang perempuan ni duduk kat homestay lepak. Ni apa ni? Alright, apa soalan dia? Nanti kita akan bekal jaket. Janji 3 ke 8 24 lebih. Kalau itulah inilah. Buah boleh insya-Allah. Kalau jumpa buah yang boleh makan tu kita bagi. Buah tak ada masalah. Alright. Okey. Harina Hassan. Okey. Artis kita daripada Singapura tu, Amidah Wahab, Baik Orang Bacok semua tak dapat datang. Last minute. Okey, salam lah. Alright. Okey. Okey, 8 orang di sini yang dekat-dekat tu. 8 orang. Boleh. Boleh kapten ni. Cantik. Buat dia duduk. Duduk. Dia dengan Pak Ini ada ini. Boleh. Boleh. Yang itu dah. Yang ni belas. Jeti ni dulu, bukan dulu sekarang pun dulu Kampung Beng ni tak ada jalan darat langsung. 100% daripada kampung naik bot singgah sini untuk keluar ke bandar. Tapi sekarang sebahagian daripada Kampung Beng sana yang kita nak pergi rumah saya, homestay saya nanti dia dah ada jalan darat. Yang 2 kampung lagi yang kita akan singgah minum pagi nanti tak ada jalan darat lagi. Oh, tak ada langsung? Tak ada lagi buat masa ni. Nampak. Kita masih ada. Kita buat hidang talam. Kita buat hidang talam jadi tidak ada pakai hidang talam tu. Ya. Adik lagi yang betul. Ada lama lagi yang dekat rumah ni. Okey, betul belakang. Okey. Bismillah. Faham. Tidak, saya tak duduk, saya tak tahu banner tak banner. Lambat bot. Abang teringat saya suruh saya. Okey, tapi sejak 1998 yang 2 kampung kita nak naik tadi, yang sarapan nanti masih sampai sekarang tak ada jalan lagi. Sampai sekarang masih menggunakan jeti ni lagi. Okey, itu sebab kita nampak kereta kat sini. Hanya bas lah ngajar saya kalau buat trip, kalau rongan-rongan cekiah macam ni, sini. Kalau sikit-sikit macam personal, harian datang 2-3 biji kereta van ke boleh. Ke sana, alright. Ini Sungai Perak kita lah. Daripada Gerik ke sana sampai Teluk Intan. Okey, bila tengok inilah Banjaran Tuansa. Okey, yang ni Banjaran Bintang yang orang lalu hari belakangan ni baru nampak akses tu ada. Dulu langsung tak ada. Okey, tak ada.
Pandang. Ambil kereta orang. Jadi kita dapatlah gambar satu bot. Ya dah betul dah. Tidak kita selfie dalam bot dia, kita tak nampak. Tak nampak bot. Orang tolong ambil gambar kita. Kita ambil gambar sana. Okey. Alright. Cik, mana cik? Oh, dah masuk. Cik masuk. Kita masuk. Cik. Ada sini baru dia yang baru ni. Apa dah. Orang rajin buat syuting ni. Alright. Ini kena naik bawah nak. Orang yang belah sini tak payah bang. Orang yang dua kampung lagi yang sana nanti dia akan naik bot. Dia akan naik bot pergi bergula masjid Dewan Orang Ramai Klinik Desa. Belah sini alhamdulillah ada transport. Boleh masuk. Dulu pun tak ada. 98 tahun 98 baru dapat akses. Dulu kami semua sana. Orang kena beli bot sampan. Orang kampung band kena ada bot sampan. Sekarang ni basikal tak ada kan? Semua orang tak pakai basikal lah. Ada motor kan? Orang sini bot tu motor dia. Sendirian punya. Ini yang nampak besar-besar ni bila kita buat pelancongan. Bukan untuk bot tambang. Ini Petronas. Siapa tahu yang buat iklan Petronas tu? Apa mak dia nama? Nanti saya tunjuk. Iklan Petronas janda anak 7. Halimah lah, Halimah. Ya, Kak Halimah ya. Kak Halimah. Saya akan pergi ke kawasan Mak ya, Halimah. Yang promo Hari Raya. Yang anak-anak bawa lembu tekor tu. Aduh, yang pagar biru je lah rumah iklan Petronas. Oh, yang pakai biru tu. tu. Yang mana itu? Tapi dia Betul, dah, betul. rumah kayu atas ada lagi. Rumah bawah dia dah modify. Ah. Kalau tengok rumah lama-lama nanti kita tengok yang tempat kita masarapan tu. Oh, inilah dia. Ini rumah yang pagar biru je lah rumah iklan Petronas. Jeti dia yang dia buat jeti di prok je lah. Dekat rumah kuning depan tu. Okey. Dekat rumah kuning depan tu lah jeti dia tu. Jeti dia bawa lembu tu. Ni jeti yang dekat sampan tu je lah. Itu tandas dia ada lagi. Dulu jalan simeng saja. Sekarang dah jalan tak. Kita dah boleh masuk. Dulu jalan simeng saja tau. Nak pergi rumah tu balik boleh. Boleh. Ini adalah kawasan iklan promo. Saya lembu. Nanti boleh Lalu. Jom. Kita pergi pusing-pusing. Kita tinggal dia. buat sini ialah bila Anna the King, tahu? Tahu? Anna the King pun buat dekat sini. Bila Anna the King. Okey. Air bersih diorang guna air gunung dengan air boring bawah tanah. Kerajaan buat. Masih tak ada air bayar lagi. Alright. Ini baru kita ikat federal. Ini Highway. berkuang Balik kan? ke highway. Okey, ini Ini pokok pokok apa? berkuang kan? Berkuang, ya. Kalau orang muda saya tanya pokok apa? Pandan. La ilaha. Aloe vera katanya. Nenah. Inilah buat Dia buat tiga. buat tiga. Jomah Tiga orang Perak bagi sangat, okey. Sangat. Dekat tu Raban tu je. Jangan pukul rata semua Raban. Tasik cenderung. Nanti semua merapat. Nanti semua Raban. Jadi bila itulah masa saya dulu buat trik. Lepas tu ikan, jenis ikan yang ada kat Amazon tu ada sini. Ya. Ikan peacock bass lah nama dia. Ikan apa? Ikan raja peacock bass. Ah. Lain peacock bass tahu. Dia ada kat sini. Itu saya buat bisnes. Okey, air dia tak ada banjir kami. Dikontrol oleh 4 hidroelektrik. Kalau Tenang. masjid sana bang. Surau masing-masing ada dah. Masjid, sekolah. Family yang kantor pergi sekolah anak. Okey, kerajaan bagi 3 bot je. Bot KKM, bot sekolah, bot JKK kampung. Yang lain tu kau pandai-pandai. Dia ni.
Alright, kita tinggal sini, kita Jauh dah kita ni. Mabuk laut. lepas tu dia ambil kamu. Okey. Okey, si dah ready dah. Baik, bawa baby. Terima kasih bang. Kejap. Boleh sambung tak? Boleh. Sebab dia bergerak. Dia memang suka menari. Atas titi pun dia menari. Baik. Kalau boleh lalu jeti dia biji dia lepas kat ni. Oh. Janganlah nak ikut. ada cendawan. Hanya langkah ini. Langkah terhenti. Jalan. Terus. Jangan lari je. Tak tengok pun. Awak takut jatuh. Ini dia. Goyang. Apa ni? Jom sini. Saya punya. Biar situ. Biar situ. Tak, bukan Trip Gegesik dah sampai Kampung Dura. Aduh. Ha? Jom. Tarik. Kopi O. Makanan dia. Ini bikin lah kan. Kopi waktu Tak mahu daripada mana dia. Makan. Macam makanan silakan. Nel. Makan selamat. Kampung Beng. Tengok bank, bunyi bank ah. Nak bank apa? Main bank, arak bank. Itu kami buat bodoh je. Aku dengar kau pun cakap dekat TikTok kan? Kumpulan Amazon. Rumah saya tu, tapi dia saya 18. Macam tu. Main makan ni. Okey. Sedap. Terima kasih Puan Kumar. Belanja. Ada cepedak kan? Kita sarapan hari ni di Kampung Beng dan kopi Cik Nah kita minum dan juga nasi lemak. Macam orang dulu kan. Sedap. Power bank bawa, power bank. Power bank bawa sebab kita nak datang ke Kampung Beng. Kena bawa power bank, okey? Okey. Hari ni yang kena tutup.
Oh, lawa topi. Wah, rupul-rupul. Paknya punya. Itu orang kata. Jangan dah lawak. Jauh. Adik saya. Jalan adik orang lagi tahu. Bedak. Cempedak. Okey, mana lagi? Semua. Kampung Durau Bank. Terima kasih kepada tuan rumah. Nanti kita makan nasi lemak. Sedap semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih dah lagi. Ada pula dapatnya. Sempodak. Terima kasih dah sampai Kampung Bank. Beng. Oh, itulah dia. Ni sampai kami pergi sekolah dulu. Terima kasih dah sampai ke Kampung Bom nuklear. Boom. di Kampung Bank. Siapa? Oh, tu. Bye-bye. Bye. Tu kamera. Bye-bye kamera. Okey, betul.